Cikgu cakap kat kakak, awak tak malu ke dengan budak darjah 1? Boleh baca. Awak ni dah darjah berapa? Kakak nak beritahu mama ni. Dengan muka sedih dia lah. Okay. Kenapa kakak tak boleh nak baca? Kita pun masa tu tak aware benda tu. Nanti kakak bolehlah baca. Cikgu cakap kat kakak, awak tak malu ke dengan budak darjah 1? Boleh baca. Awak ni dah darjah berapa? Masa tu saya macam, depan satu kelas ramai. Jadi geram dia, pula dengar. Patutlah kita pun, patutlah dia tak suka pergi sekolah. Yes. Dia down betul. macam tu. Kalau hari nak pergi sekolah tu, ya Allah, muka dia tu memang nampak sangat-sangat. Tapi kita kata, okay, pergi sekolah. Dia kena juga pergi sekolah. Nanti dia belajar kat situ. Rupanya dia ada kesukaran. Jadi bila dah macam tu, kita tengok, okay, salah saya. Saya berbalik kepada salah saya sebenarnya. Sebab saya lambat bertindak. Saya on deny lah macam tu kan. Saya telefon cikgu dia. Okay, cikgu. Cikgu yang saya ceritalah keadaan tu. Rupanya cikgu tu tak tahu pun masalah anak saya. Cikgu kelas tambahan dia saja yang tahu.